Okey, jom kita bincang satu soalan besar hari ini. Soalan yang mungkin boleh ubah landscape teknologi dunia. Boleh ke China cipta masa depan AI yang power tanpa bergantung pada chip paling canggih dari Amerika? Dah lama kita dengar benda ni kan? Orang cakap, kalau nak cipta AI yang paling hebat, yang kita panggil AI perbatasan, fikirkan macam model-model sekelas GPT-4, anda wajib guna hardware terbaik dari Amerika. Memang tak ada pilihan lain. Tapi, betul ke macam tu? Macam mana kalau cerita tu sebenarnya dah tak berapa relevan lagi? Macam mana kalau ada cara lain? Inilah yang kita nak kupas. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena kenal dulu siapa raja dalam game AI ni. Siapa lagi kalau bukan Nvidia? Dan macam mana dorang boleh dominasi pasaran chip ni? Kalau sebut je pasal revolusi AI, nama Nvidia mesti akan muncul. Kalau ada mana-mana syarikat yang betul-betul serius nak bina model AI yang padu, memang tak payah fikir panjang. Pilihan pertama mesti Nvidia. Diorang ni macam gold standard dalam industri ni. Jadi, kenapa Nvidia ni power sangat? Senang cerita, chip dorang bukan setakat bagus, tapi memang paling top. Kelajuan dan kecekapan chip dorang ni memang jauh tinggalkan pesaing-pesaing lain. Sebab itulah ia jadi satu kemestian bagi sesiapa yang nak jadi jago dalam dunia AI. Tapi, tiba-tiba keadaan mula berubah. Ada satu pengumuman baru-baru ni yang betul-betul gegarkan semua orang. Muncul satu pencabar baru dari China dengan strategi yang lain macam sikit. Inilah dia ceritanya. Ada satu syarikat AI Cina ni, nama dia Zhipu AI. Syarikat ini bukan calang-calang tau geng. Geng-geng besar macam Alibaba dengan Tencent pun ada kat belakang dia. Dan apa yang dorang buat? Dorang umumkan yang model AI canggih dorang tu dilatih guna chip buatan Cina sendiri. Chip Huawei. Memang satu kenyataan yang berani. Dan pasaran pun apa lagi? Terus bagi reaksi. Sejak syarikat ni disenaraikan, saham Zhipu AI dah melambung naik sebanyak 85%. Ini bukan setakat berita biasa tau. Ini tanda yang pelabur dah mula yakin dengan keupayaan produk tempatan dorang. Jadi, nampak tak perubahan cara fikir kat sini? Dulu orang percaya nak buat AI hebat, mesti pakai Nvidia. Tapi sekarang realitinya dah lain. Perkakasan buatan sendiri pun dah boleh buat kerja tu. Persoalannya sekarang, macam mana dorang buat? Macam mana chip yang kurang berkuasa boleh lawan yang terbaik di dunia? Jawapannya terletak pada satu strategi yang bijak dan sangat praktikal. Strategi ni dipanggil strategi Costco. Kenapa Costco? Bayangkan macam ni. Tak payah pening kepala cari satu chip yang sempurna. Sebaliknya, beli je beribu-ribu chip yang cukup bagus secara borong. Dalam kes ni, kuantiti mengatasi kualiti. Atau lebih tepat lagi, kuantiti itu sendiri dah jadi satu kualiti. Nak faham lagi senang, jom kita guna satu analogi. Katakan anda kena pasang skrin kat satu dinding yang besar. Cara Nvidia ialah dengan beli satu skrin 8K gergasi yang paling canggih, paling mahal. Cara Costco pula, anda beli 100 biji TV skrin rata model lama yang murah-murah. Hasilnya, mungkin tak setajam skrin 8K tu, tapi dinding anda tetap cerah menyala kan? Dan yang paling penting, kosnya jauh lebih rendah. Jadi, nampak tak? Ada dua jalan, dua falsafah yang berbeza kat sini. Satu, model kecekapan Nvidia, fokus pada kualiti dan prestasi paling padu. Lagi satu, model kekuatan kasar Huawei yang tak kisah sangat pasal prestasi puncak, asalkan ada banyak dan cukup baik untuk buat kebanyakan kerja. Perbezaan pendekatan ni mewujudkan satu dinamik pasaran yang baru. Peranan player-player besar dalam industri ni pun dah mula berubah, terutamanya di China. Dan inilah perubahan yang paling ketara sekali. Dulu, chip dari Amerika ni macam mesti ada untuk syarikat AI Cina. Wajib. Tapi sekarang, dah jadi macam bagus kalau ada. Dah tak wajib. Pergantungan tu dah makin kurang. Maksudnya apa? Maksudnya peranan Nvidia kat pasaran China tu dah berubah terus. Dorang bukan lagi jawapan untuk jangka masa panjang. Dorang dah jadi macam jambatan sementara je. Syarikat-syarikat China guna dorang untuk beli masa, sementara dorang siapkan teknologi chip dorang sendiri. Lama-kelamaan, kita mungkin akan nampak pasaran global ni terpecah dua. Nvidia, dia akan kekal jadi jenama mewah, luxury brand untuk barat dan sesiapa yang mampulah. Manakala Huawei dan geng-geng dia pula akan jadi macam pembekal utility, menyediakan kuasa pengkomputeran yang cukup baik untuk pasaran yang lebih luas.
Tapi kena faham betul-betul, cukup baik ni tak bermaksud tak bagus tau. Ia cuba untuk kegunaan yang berbeza. AI jenis ni mungkin tak boleh nak lawan model paling canggih macam Gemini atau ChatGPT, tapi untuk kerja-kerja macam analisis data bisnes atau untuk firma pemasaran, memang ngam sangatlah. Jadi, bila kita dah tengok semua ni, apa kesannya pada gambaran yang lebih besar? Apa maknanya untuk masa depan AI dan teknologi global? Nampaknya kita macam menuju ke satu dunia di mana ada dua ekosistem AI yang wujud serentak tapi berasingan. Satu, ekosistem barat yang guna hardware paling power, paling mahal. Dan satu lagi, ekosistem yang berpusat di China yang guna hardware cukup baik, lebih murah dan senang dapat. Dan petikan ni memang kena tepat pada sasarannya. Kalau model cukup baik ni betul-betul berjaya, ia boleh ubah terus strategi pelaburan dalam seluruh sektor AI. Yelah, buat apa nak belanja berbilion-bilion beli chip paling mahal kalau ada alternatif yang jauh lebih murah boleh buat, katakanlah 90% kerja yang sama, kan? Jadi, inilah soalan besar yang kita kena fikirkan. Masa depan AI ni macam mana agaknya? Adakah kita akan ada satu standard global je yang dipacu oleh inovasi terhebat? Ataupun kita sebenarnya tengah tengok kelahiran dua dunia AI yang selari dengan peraturan dan cara main yang tak sama? Jawapan tu masa je yang akan tentukan.